Hai, selamat datang. Pernah tak anda terfikir apa agaknya yang akan terjadi bila seni puisi yang dah wujud berzaman-zaman lamanya bertemu dengan teknologi yang paling canggih hari ini? Dalam perkongsian kali ini, kita akan menyelami sebuah bengkel yang sangat unik di mana kreativiti manusia dan kecerdasan buatan atau AI bergabung untuk hasilkan sesuatu yang memang luar biasa. Tema bengkel ni sendiri pun dah cukup puitis. Gelombang kata, mentari jiwa. Cantik kan? Frasa ni bukan sekadar tajuk, tapi ia jadi nadi dan semangat untuk keseluruhan program. Ia menetapkan satu landasan yang kreatif dan penuh inspirasi untuk perjalanan yang akan kita terokai sama-sama, di mana kata-kata dan teknologi bersatu untuk menyentuh jiwa. Baiklah, jom kita mulakan. Anggaplah perkongsian ni macam satu jemputan peribadi untuk anda intai apa sebenarnya yang berlaku dalam bengkel istimewa selama satu hari ni. Sebuah bengkel yang direka khusus untuk mengubah para pelajar menjadi seorang penghibur yang bukan saja yakin tapi juga penuh karisma. Jadi, apa matlamat utamanya? Senang cerita, bengkel ni dibina atas 3 tiang utama. Yang pertama, nak bagi para peserta ni kemahiran deklamasi puisi yang mantap. Kedua, nak bina keyakinan diri yang betul-betul teguh, yang tak goyah bila berada atas pentas. Dan yang ketiga, ni yang paling menarik. Ia membuka pintu untuk meneroka sempadan kreativiti yang baru dengan menggunakan kuasa AI. Okey, sekarang kita masuk ke fasa pertama bengkel, membentuk seorang penghibur. Dekat sinilah asasnya dibina. Setiap peserta dibekalkan dengan tools atau alatan yang mereka perlukan untuk betul-betul menyerlah dan bersinar di atas pentas. Tapi persoalannya, macam mana caranya nak betul-betul kuasai pentas? Bukan sekadar hafal baris-baris puisi dan lafazkan saja kan? Ada sesuatu yang lebih mendalam. Satu seni yang perlu dipelajari untuk betul-betul connect dengan penonton. Nah, ini dia jawapannya. Bengkel ni fokus pada 3 teknik deklamasi yang sangat-sangat penting. Pertama, kawalan vokal. Maksudnya, cara anda main dengan intonasi dan tempoh untuk beri impak maksimum. Kedua, ekspresi muka. Muka kita ni macam kanvas. Ia tunjukkan emosi yang kita nak sampaikan. Dan ketiga, bahasa badan. Gerak isyarat, cara kita berdiri, semua tu dah mula bercerita sebelum kita buka mulut lagi. Mestilah, teknik saja tak cukup kalau tak ada keyakinan kan? Jadi, bengkel ni ajar 2 strategi mental yang power. Yang pertama, persediaan rapi. Maksudnya, anda kena kenal puisi anda tu luar dan dalam sampai ia sebati dengan diri anda. Dan yang kedua, ni sangat kritikal. Cara nak atasi rasa gemuruh atau stage fright. Peserta diajar teknik-teknik macam pernafasan dan cara fokus untuk kawal debaran tu sebelum naik pentas. Baiklah. Sekarang kita beralih ke bahagian yang paling inovatif, yang paling wow dalam bengkel ni, Muse Digital. Di sinilah seni tradisional bertemu dengan teknologi canggih. Ia mencipta sesuatu yang betul-betul segar dan mengujakan. Cuba kita tengok perbezaan yang sangat ketara ni. Di sebelah kiri, cara tradisional. Kita mula dengan helaian kosong, pandang dinding, cari ilham dan selalunya sangkut dekat writer's block. Tapi tengok sebelah kanan. Dengan bantuan AI, anda boleh terus jana idea dari tema, dapat inspirasi serta-merta. Dan yang paling best, daripada sekadar bayangkan visual, anda boleh terus cipta lukisan puitik untuk iringi puisi anda. Jadi, apa benda ajaib ni sebenarnya? Ia dipanggil aplikasi AI Rembat Puisi. Secara ringkasnya, ia adalah satu aplikasi khas yang buat 2 benda utama. Pertama, ia jadi macam rakan penulis anda, tolong karang puisi baru. Dan kedua, ia boleh hasilkan seni visual yang unik yang kita panggil lukisan puitik, khas untuk puisi yang anda dah cipta tu. Dan cara gunanya, sangat mudah. Mula-mula, anda cuma perlu masukkan tema atau apa-apa idea yang ada dalam kepala. Lepas tu, AI akan bagi draft puisi sebagai titik permulaan. Ketiga, dan ini bahagian penting, anda sebagai penulis akan olah dan perhalusi teks tu, jadikan ia betul-betul karya anda. Akhir sekali, dengan satu klik, AI akan hasilkan lukisan puitik yang unik berdasarkan puisi akhir anda tu. Memang gabungan mantap antara kreativiti manusia dan teknologi. Okey, selepas semua latihan, belajar teknik dan cipta karya dengan AI, tibalah masanya untuk kemuncak acara. Inilah dia, pentas Rembat Puisi Show. Di sinilah segala penat lelah dan kreativiti para peserta akan dipersembahkan.
Dan kita bukan cakap pasal acara kecil-kecilan tau. Bayangkan, seramai 80 orang peserta telah lalui perjalanan transformatif ni bersama-sama. 80 suara baru, 80 karya unik yang kini dah bersedia untuk dikongsi dengan dunia. Cuba bayangkan suasana masa tu. Lampu pentas dah menyala. Para peserta yang mungkin beberapa jam sebelum tu rasa ragu-ragu, sekarang ni penuh dengan keyakinan baru. Mereka dah bersedia nak persembahkan puisi ciptaan mereka yang dibantu oleh AI di hadapan semua rakan-rakan mereka. Mesti gementar campur teruja kan? Apa yang buat persembahan ni lain daripada yang lain ialah formatnya. Semasa peserta mendeklamasikan puisi mereka dengan penuh penghayatan, lukisan puitik yang dijana oleh AI tadi dipaparkan pada skrin besar di belakang mereka. Jadi ia bukan sekadar deklamasi, tapi satu gabungan yang indah antara seni lisan dan seni digital. Kata-kata dan imej menari bersama di atas pentas. Jadi, bila tirai dah dilabuhkan dan tepukan pun dah reda, apa sebenarnya takeaway atau pengajaran sebenar dari bengkel ni? Apa yang para peserta ni bawa balik selain daripada kenangan manis di atas pentas? Mereka pulang dengan bekalan yang sangat berharga. Mereka dapat kemahiran baru dalam pengucapan awam. Keyakinan diri mereka melonjak naik. Mereka dapat pengalaman bekerja dengan AI sebagai rakan kreatif. Dan yang paling best, setiap seorang daripada mereka bawa pulang satu karya seni asli yang lengkap. Puisi ciptaan mereka berserta lukisan digital yang diilhamkan daripadanya. Sebab pada akhirnya, bengkel ni bukan sekadar tentang puisi. Ia sebenarnya tentang membentuk generasi pencipta yang yakin, yang bersedia untuk menghadapi dan menggunakan alatan dalam masa depan yang serba digital. Dan semua ini membawa kita kepada satu persoalan besar untuk kita sama-sama renungkan. Adakah AI ini masa depan sastra? Adakah ini permulaan sebuah era baru dalam dunia seni di mana manusia dan mesin bekerjasama untuk berkarya? Jawapannya mungkin kita belum tahu lagi, tapi bengkel ini dah tunjukkan kemungkinannya sangat-sangat menarik. Apa pendapat anda? Fikir-fikirkanlah.